Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, untuk projek hari ni saya nak pasang surface light dekat bahagian belakang rumah, dan wire ataupun kabel dia dah bagi, jadi hanya tinggal nak pasang surface light saja tu dia. Jom kita pasang tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini adalah surface light yang saya beli dekat kedai lampu. Kedai lampu saya tak beli kat Shopee, saya beli dekat kedai lampu 26 watt. Dia punya kecerahan 4000K, cool white. Dia di pertengahan lah, dia tak putih sangat dan tak orange sangat. Tu dia. Yang dia bagi adalah sekali dengan bracket lah. Sebab dia surface light nak pasang dekat permukaan, jadi kena ada bracket ni tuan-tuan. Kita buat dua lubang untuk ikat dia di bahagian lantai konkrit dekat atas tu, dan pasang lah. Okey, memandangkan lampu surface ni adalah LED, jadi dia ada bagi LED driver tuan-tuan lah. Yang petak ni adalah LED driver, jadi dia boleh dicabut dia punya soket ni. Ketat pula tuan-tuan lah. Kita cabut dia punya soket, lepas tu kita buat wiring dulu kat atas tu dengan driver ni. Masa nak pasang surface light, baru kita masuk balik soket dah. Lagi senang lah. Pemasangan menjadi lebih mudah. Ni dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk pemasangan skru dekat bahagian lantai konkrit dekat atas tu, saya menggunakan senapang paku. Senapang paku iaitu nail gun lah. Jenama mak kita, bukan pak kita. Jenama mak kita tu, dia mak kita. Okey tuan-tuan, ini adalah barang-barang yang ada dalam dia punya set dia lah. Ini manual dia. Ni pun saya beli dekat Shopee ni. Ini dia punya gun lah. Ini adalah dia punya gun dia tuan-tuan. Senapang dia. Dia bagi sekali dengan ear plug. Dan juga safety glass, sebab benda ni akan menghasilkan letupan tuan-tuan. Jadi kena tutup telinga sikit lah. Saya tak pasti kuat mana. Dan ini adalah dia punya paku lah. Dia ada carbide dalam tu. Bila kita tekan push dia punya gun, dia akan meletup. Bila meletup, dia punya dinding tu akan pecah dan paku ni akan masuk dalam lah. Dan ini spare part untuk gun. Itu saja kah? Okey, ada lagi satu tuan-tuan. Ini adalah minyak lah untuk maintenance dia. Okey, tapi kalau tuan-tuan boleh drill saja. Saya saja nak try pakai gun. Okey tuan-tuan, cara nak pakai gun nail ni, senapang paku ni. Ambil dia punya paku ni, tajam tuan-tuan. Masukkan saja macam ni tuan-tuan. Tu dia. Kita tekan saja bagi masuk habis macam tu paku dia. Nampak dia dah masuk habis. Lepas tu kita akan push dia dekat bahagian lantai konkrit atas tu sampai dia meletup tuan-tuan. Okey, kerja menembak akan bermula tuan-tuan.
Okey, tuan-tuan, pemasangan bracket dekat lantai atas tu dah pun selesai. Jadi saya akan buat wiring sikit lah untuk wire live dengan neutral ni. Dia agak pendek sikit dia punya lebihan tu, jadi kita potong sikit bagi dia panjang sikit supaya mudahkan kerja pemasangan nanti, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya akan membuat pemasangan untuk lampu surface light ni. Pastikan pasang betul ya tuan-tuan. Untuk rumah standard, yang hitam ni adalah wire neutral. Yang hijau wire bumi dan yang biru ni selalunya untuk live lah. Jadi pastikan untuk sambungan tu betul-betul dia punya ikut wire dia lah. Untuk LED ni dia main neutral dengan live saja, wire earth tak ada tuan-tuan. Jadi saya akan buat pemasangan lah. Okey tuan-tuan, pemasangan wire pun dekat atas ni pun dah selesai. Yang ni saya tak buat video lah sebab saya seorang kat atas ni tuan-tuan. Tak boleh nak pegang handphone. Ini dah hasil dia. Yang ni akan disambung dekat casing LED nanti. Okey tuan-tuan, okey kita try lah. Saya try malam lah. Siang tadi dah siap pasang, jadi malam kita try supaya lebih nampak dia punya cahaya dia tuan-tuan. Tu dia dah menyala tuan-tuan. Ini hasilnya tuan-tuan. Nak pasang dia senang saja, pasang sendiri saja. Dia punya casing apa tu semua ikat skru dekat dia punya bracket dia saja tuan-tuan. Saya tak tunjuk sebab dekat atas tu susah tuan-tuan. Nak pegang handphone lagi, nak pegang screwdriver lagi. Ini hasil dia tuan-tuan. Okey, selamat mencuba tuan-tuan. Jadi bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dan lain perkongsian tuan-tuan. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe abang-abang. Okey abang-abang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.